Ya, pastinya kedua-dua pengendali untuk kedua-dua pasukan ini, Wangsa Maju maupun Spice Girl, mereka akan menurunkan strategi yang terbaik, dan pastinya ini adalah kesempatan terbaik setakat ini untuk kedua-dua pasukan yang diturunkan pada malam ini dalam perlawanan ketiga hari ini. Ya, fokus pastinya akan diberikan kepada Jasya Jumilis. Beliau yang akan paling dekat untuk mengambil sepakan percuba ini. Pastinya beliau akan cuba lala lencongan dilakukan, dan itu dia jaringan awal berjaya untuk dihasilkan. Lambungan yang berjaya untuk melewati penjaga gol, yaitu Haja Adriana, dan memberikan jaringan yang pertama untuk KL Spice Girl. Dekat komputer seketika Stadium MPAG, kita melihat bagaimana Kapten pasukan nombor 7 untuk Spice Girl, Jasya Jumilis, kaki kanannya berjaya untuk merembat masuk dan terus menejah jaring untuk membuka tirai jaringan dalam seawal minit kedua ini untuk memimpin perlawanan ketika ini. Dan pastinya Wangsa Maju dikejutkan dengan jaringan awal ini. Hasil kesilapan sendiri melakukan foul di luar kotak penalti Zul. Tiada percubaan tepat yang bisa dihasilkan. Mungkin perlu lebih diperbaikan dan boleh dimanfaatkan selepas ini. Ya, larian yang baik, Rila, dapat cubaan dilakukan. Kalau dia melihatkan option beliau di bahagian kiri, adanya Azhar Hamiza yang lebih memiliki ruang yang lebih baik untuk melakukan percubaan yang saya kira memungkinkan jaringan yang kedua. Yang pastinya kredit perlu diberikan oleh Haja Adriana yang berjaya untuk menafikan percubaan daripada Rehla sebentar tadi. Yang dilakukan Putri baik 1-2 ini peluang untuk Wangsa Maju untuk mendapatkan jaringan penyamaan. Percubaan dilakukan, dan itu dia jaringan penyamaan berjaya untuk dilakukan. Sentuhan dan juga hantaran cukup baik berjaya dilakukan, dan sentuhan penyudah daripada Siti Nabila memastikan jaringan penyamaan dapat untuk dihasilkan. Ya, tindakan yang cukup positif dimiliki oleh Wangsa Maju City. Daripada bawah kita melihat ke tengah, dan satu hantaran yang memungkinkan Putri Umi Sofia mendapatkan Siti Nabila. Pergerakan cukup pantas dan berjaya untuk memberikan membelah kubu pertahanan KL Spice Girl, dan larian Siti Nabila terus menolak bola ini masuk. Biarpun ada tepisan yang cuba dilakukan oleh Siti Nur Muslihah selaku penjaga gol Spice Girl, tetapi Siti Nabila berjaya untuk menggegarkan gawang gol Spice Girl untuk banyak menggunakan Azhar Harniza di sebelah kiri, dan pastinya pergerakan itu sudah pun mula dihidu oleh pertahanan Spice Girl ataupun Wangsa Maju City untuk merantai pergerakan peluang Harniza sekarang ini, dan lihat bagaimana Nuhaya satu lampungan Wangsa Maju City secara tiba-tiba mula untuk mendapatkan jaringan, dan mereka sekarang ini memimpin perlawanan melalui satu serangan yang cukup baik, yang akhirnya membuka ruang untuk Nuhaya mendapatkan satu ruang melepaskan satu half volley untuk menewaskan penjaga gol. Ya, pintasan dari tengah dilakukan oleh Nur Nabila, kemudian dilepaskan kesilapan daripada sang pertahanan, dan tolakan masuk ini melambungkan bola sedikit tinggi daripada Ayah Shika yang berjaya untuk menewaskan penjaga gol Maslina. Spice Girl buat kali kedua. Kita lihat bagaimana mujur tidak terlalu tinggi, sekadar dengan ketepatan yang cukup baik menewaskan Nur Maslina buat kali kedua. Dan seperti anda katakan, secara tiba-tiba Wangsa Maju City pada awalnya ketinggalan 0-1, jurulatih mereka iaitu Muhammad Ranial yang pastinya untuk mempertingkatkan serangan dan juga tekanan terhadap pemain pasukan lawan. Hantaran yang baik, Rila, larian yang baik, ada larian dilakukan di bahagian tengah. Aina Suraya terbuka, percubaan dilakukan. Hantaran pendek, jaya untuk disekat, masih lagi dalam permainan. Tiba sini dia dan situ dapat untuk Jasya Jumilis, percubaan terus. Satu half volley yang dilakukan, tetapi Syatrina, pemain jersey nombor 28 Spice Girls. Jasya Jumilis, percubaan terus dilakukan, ditumbuk keluar oleh Haja Adriana. Masih lagi dalam keadaan kelang kabut, tetapi melewati palang gol untuk Wangsa Maju City. Baik untuk Siti Nabila sekali lagi kali ini
Percubaan itu berjaya untuk ditangkap kemas oleh Siti Nurmaslina. Yang sekali lagi individu ini perlu untuk diberikan perhatian oleh pemain KL Spice Girl. Jaya untuk dimenangkan oleh Nabila. Terus hantaran Jasia Jumilis cuba untuk mengejar. Nabila kembali untuk mendapatkan bola, cuba untuk mencari ruang sekarang ini. Hantaran lolos baik untuk Jasia Jumilis. Haja Adriana keluar untuk menidakkan peluang yang cuba dimiliki oleh KL Spice Girl sebentar tadi. Adakah ianya akan membuahkan hasil? Jasia Jumilis. Haja Adriana menerbangkan badan untuk menyelamatkan percubaan itu. Dan ianya berjaya untuk dilaksanakan dengan begitu baik oleh Haja Ardiana sebentar tadi. Sepakan percuma ini pastinya individu-individu tinggi lampai seperti Putri Nuralisa akan dicari untuk menyambut hantaran ini. Terus dikeluarkan, masih lagi dalam kawalan untuk Putri Nuralisa. Dalam kotak penalti dijatuhkan. Permainan diteruskan untuk menambahkan gol dan pastinya mereka untuk mempertahankan kedudukan bagi merealisasikan untuk bawa 3 mata penuh pada malam ini. Terus diasak Felicity, hantaran terus ke bahagian hadapan menjumpai Rila. Ini mungkin serangan yang akan cuba untuk mendapatkan jaringan penyaman. Dan akhirnya Rila, sekali lagi beliau terlepas untuk memanfaatkan peluang, tetapi tidak akan berani juga diberikan kredit kepada Haja Adriana untuk keluar untuk menutup ruang itu. Ya, kita lihat bagaimana hantaran yang agak jauh daripada Felicity untuk menembus kubu pertahanan Wangsa Maju dan Rehla yang berhadapan dengan penjaga gol dengan larian pantas beliau, tetapi tolakan itu. Lihat whistle di mulut pengadil pada malam ini, pastinya tumpuan akan diberikan kepada beliau, dan itu dia tiupan whistle akan dibunyikan untuk Wangsa Maju City FC. Jaya untuk menewaskan KL Spice Girl dengan 2 berbalas 1. Yang di mana jaringan awal dilakukan oleh Jasia Jumilis pada minit kedua, disamakan oleh Siti Nabila pada minit ke-15, dan Haya Ashika yang akan memastikan jaringan kemenangan itu dihasilkan pada minit ke-24, yang akan memberikan keputusan penuh untuk Wangsa Maju City FC menewaskan KL Spice Girl 2 gol berbalas 1.